Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan buat tuan-tuan dan puan-puan yang tengok video saya pada hari ini. Dalam video ni sebenarnya saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan cara dan kaedah kita nak gunakan AI dan kita nak buat trade. Macam tu lah. So macam mana kita nak gunakan AI membantu kita punya trading. So paling penting sekali AI yang kita akan gunakan adalah AI yang sesuai dengan kita dan dia perlu berbayar lah. So dia perlu berbayar dan AI tu perlu ada prompt. Prompt ni adalah arahan. Arahan ni yang penting dalam menentukan penggunaan AI kita lah. So kalau arahan kita tepat, dia sangat membantu kita dalam pelaburan kita. Jadi insyaAllah tonton video ini sampai habis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan buat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, semalam ada salah seorang kita punya daripada team members, dia minta saya ajarkan bagaimana cara kita nak guna AI dan buat analisis. Selepas buat analisis, kita boleh terus buat charting, technical analysis. Okey, baik. So, saya akan tunjuk macam mana AI boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan punya pelaburan ni dengan mudah. So, sebenarnya dia kena ada prompt yang baik lah. Prompt yang baik, prompt yang bagus. Dan dia boleh membantu macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat pelaburan menggunakan AI ni tadi. Okey, baik. Pertama sekali, saya kalau boleh, saya recommendkan tuan-tuan dan puan-puan dapatkan ChatGPT Plus. Okey, dapatkan ChatGPT Plus lah. Okey, ChatGPT Plus ni mungkin dalam RM100 sebulan, lebih kurang lah. ChatGPT Plus ni dia memudahkan dan saya ada banyak AI yang lain lah. Semua AI pun saya ada banyak AI. Saya ada pakai dalam 4 AI yang saya pakai. Tapi ChatGPT ni antara yang saya boleh bagi tahu dia user friendly untuk semua orang. Untuk semua orang. Tapi untuk spesifik kerja ada spesifik AI yang bagus lah. Cuma ChatGPT ni dia boleh guna untuk semua orang dan mudahkan untuk semua orang. Okey. So, apa yang tuan-tuan dah perlu buat? Pertama sekali, okey, saya tunjuk step by step Okey. Pertama sekali tekan new chat. Bila tekan new chat tu, tuan-tuan dan perempuan tekan je dan paste prompt. Okey, ini ada prompt. Prompt ni adalah arahan ataupun order yang kita buat untuk AI kita ni berfikir. So AI ni dia pandai tapi dia nak tahu apa yang kita nak. So sekarang ini kita menggunakan prompt untuk pastikan AI tu boleh berfikir apa yang kita nak. So sekarang ini adalah prompt yang saya dah buat, saya dah structurekan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan repeatable, boleh guna banyak kali. Okey. So dekat sini dalam prompt ni kita tengok saya ada letak act as professional equity analyst with the mindset of hedge fund portfolio manager. So dekat situ conduct a comprehensive analysis. Nanti tuan-tuan boleh tengok lah semua apa yang saya dah listkan dan semua ni, ini semua detail seperti financial analyst buat analisis dia. Okay, so ini semua dah complete. Tapi tuan-tuan dan perempuan tulis dekat bawah hujung tu, saya tulis remember this skill. Ingat kat bawah ni saya ada tulis remember this skill. Okey, dah okey, saya tekan send prompt. Okey, bila saya dah tekan send prompt, dia akan keluar dia thinking. So apa yang intention saya ialah saya nak dia ingat pasal benda ni. Dia akan update memori. Nampak dia dah keluar, dia dah memory updated. So dekat sini dia tulis, baik, saya akan ingat setiap rangka kerja ni untuk analisis, setiap menggunakan maklumat terkini, apa semua, fakta sah dan daripada andaian dengan ujuran. Okey, so dekat sini tuan-tuan dan perempuan akan dapat AI tuan-tuan dan perempuan dah berfikir. So lepas ni boleh repeat ulang-ulang benda yang sama lah. Tak perlu nak apa yang kita panggil nanti kena buat lagi, tak perlu. So ini sama, prompt ni dia dah ingat dah. Dalam AI tu dah ada dah. Okey, so apa yang saya nak buat? Okey, semalam kita nak buat Mr. DIY. So buatkan Mr. DIY. Okey, so saya letak aja buatkan Mr. DIY. So nanti dia akan berfikir dan akan faham macam mana dia nak tengok Mr. DIY lah. Okey, so dalam masa 3 minit kita dah dapat kaedah lah
ataupun kita dah dapat cara analisis yang dikeluarkan oleh ChatGPT ni lah. Pertama dia kita tengok ni analisis Mr. DIY Group M9 Berhad. Dia tulis kod saham tarikh analisis 4 Ogos hari ni. Harga rujukan ini dia kira harga tutup pada 3 Ogos, market cap, keputusan terkini, keputusan seterusnya pada 11 Ogos. So dah dekat lah dekat sini. Jadi pandangan positif masih lagi berhati-hati. DIY merupakan peniaga runcit. So dekat sini dia bagi tahu PE dia berapa, lepas tu price to book dia berapa, EV EBITDA dia berapa, dividend yield dia berapa. So dekat sini dia dah detailkan lah, kita boleh nampak. Lepas tu fair value case saya, yang ini fair value case yang ChatGPT ni bagi bukannya kita yang keluarkan. Okey, bukanlah dia rujuk siapa-siapa, tak, dia buat fair value case punya analisis lah. Okey, dia berikan potensi 17% tidak termasuk dividen lah. Okey, tapi technical tu belum betul-betul bullish dan keputusan 2 kuartal tu boleh menjadi pemangkin atau risiko terdekat. Nampak tak? Dia ini pendapat dia. Ini pendapat ChatGPT tu sendirilah. Okey, Mr. DIY ialah, lepas tu dia cerita pasal bisnes. Dia bagi tahu datang duit dekat mana. Contohnya lah dia ada 3 faktor. Revenue bergantung kepada pembukaan kedai baru, pertumbuhan jualan kedai yang sama, lepas tu jumlah transaksi. So dalam orang kata apa? Nilai purata setiap bakul lah pembelian. Okey. Competitive advantage. So ini dia punya advantage. Lepas tu dia tengok financial performance dia, cash flow balance sheet, lepas tu growth driven catalyst, lepas tu ni ada banyak faktor-faktor lain lah. Ni boleh baca, fahamkan. Ni memang kita akan faham inside out. Dan paling penting sekali dalam technical analysis ni, tuan-tuan dan perempuan boleh dapat dalam prompt ni, tuan-tuan dan perempuan boleh dapat technical analysis terus. So dekat sini boleh tengok tau. Dia dah bagi tahu support terdekat, support kedua, support utama, resistance. Kejap lagi kita buat dia punya analisis ni. Okey, bull case. Ini bull case. Apa yang terjadi? Bear case, base case. So ini semua adalah apa yang akan terjadi. Lepas tu trading ataupun investment plan. Zon kumpulan, zon kedua, fair value case, value case. So dia akan bagi tahu trader momentum tu nak kena buat apa. Confirmation breakout, target invalidation, investment invalidation. So thesis ni perlu dinilai. Final investment thesis. Nampak tak? Dah complete. Ada 10 dia akan bagi semua daripada analisis fundamental sampai analisis technical seperti seorang fund manager lah. Okay. So apa yang kita kena buat? Kita just copy je lah apa information yang dia dah bagi kan. Okay. Pertama dia kita nak tengok. Tadi kita tengok dia punya support resistance tu kan. Okay. Kita tengok dekat sini. Ni. Okay. Support terdekat dia 156, 158. Okay, so kita pergi dekat kita punya line, kita pergi kat 156. 156. Sini 156. Okay, ni area ni lah. Okay, 156. Ini support terdekat dia lah. Betul lah, not bad. Okay, lepas tu kita pergi pula dia punya support kedua 150. Okay, so kita pergi support kedua dia 150. Okey. Kita pergi dekat 150. 150 sini. Okey, lepas tu kita pergi pula kepada dia punya resistance. Okey, resistance terdekat 163, 165. Nampak satu saya letak 169, 163. Okey. Lagi satu. Kita tengok resistance yang lebih jauh. Iaitu 172. Macam resistance saya tadi lah. Yang saya letak dia. Itu saya letak, saya buat trading plan saya. So saya lebih kurang macam AI lah power dia kan. Okay. Sini satu. Okay. Lagi satu. Kita pergi tengok dekat 180. Resistance utama 180. Okay. So dekat sini kita dah ada satu trading plan. Okay. So macam yang kita letak kat sini. Okay, ini contoh trading plan Okay. So dekat sini apa yang berlaku, kita tengok pula apa trading plan yang dia suggestkan.
Okey, bull case scenario. Andai kata modal yang bagus. Andai kata SSG kekal, profit margin dia sasarkan lebih tinggi lah. So, dia target 40% daripada ni. Ini bull case. Okey, trading plan dia. Momentum. Penutupan melebihi 165. Early confirmation dia. Early confirmation dia, dia kata kalau dia close atas 165, itu adalah confirmation dia nak naik ke atas. Naik ke atas lah. Okey. Lepas tu, okey. So, dekat sini, itu adalah breakout utama melebihi 172. Okey. 172. Okey. So, dekat sini, 172 itu adalah breakout utama. Atas ni. Ini breakout dia lah. Dia panggil the main breakout lah. Memang nampak momentum lah kat situ. Okey. Lepas tu, kita pergi pula kepada trading technical. So, 180 target technical. Trading invalidation. Trading ni invalid kalau harga dia 154 ke bawah. 154 ke bawah, dia dah invalid lah. So, maksudnya ni dah cut loss lah. Cut loss area. Okey. Betul ke tidak analisis dia tu tadi? So, pada saya, analisis dia nampak okey. Sebab kan, kalau kita tengok tentang market structure, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok market structure untuk trading view, untuk Mr. DIY ni kan. Okey, kita tengok dia punya market structure sekarang. Kata letak kat sini. Nampak tak? Dia tengah create momentum nak naik high lah. Okey, so ini adalah satu area yang kita panggil sebagai dia tengah berada di support zone lah. Support untuk dia punya trend lah. Trend dia pun ni valid lah. Trend dia not bad jugalah. Okey, cuma kita nak trade ni kita ada confirmation lah sebab kita nak swing kan. Okey, so kita dah confirmkan dah dengan support resistance kita dah confirm. So sekarang ni kita letak pula kita punya trend ataupun trend following Sekejap saya letak EMA 50 sekejap. Okey, so dekat situ saya letak saya punya trend following. Okey, so sekarang ini kita letak, kita tengok. Kalau letak EMA, kita nampak EMA nampak menunjukkan dia sideways lah. Okey, so bila dia menunjukkan sideways, maknanya, okey, theoretically sekarang ini saham ini berada dalam structure sideways. Structurally dia berada dalam sideways, tetapi dalam sideways tu sendiri dia ada apa yang kita panggil sebagai uptrend lah. Okey, kalau kita tengok daripada long kita tengok yang face besar, kita nampak dia tengah dalam trading dia dalam range. Okey, so ada kemungkinan dia akan sideways dan ada kemungkinan dia akan naik ke atas lah. Nampak lah, tapi dia take time lah. Take time untuk naik ke atas. So, inilah kaedah bagaimana AI boleh menyokong kita punya ni pelaburan. So, apa yang kita nak buat semuanya kena bergantung kepada diri kita lah. AI hanya bagi tahu maklumat-maklumat yang kita rasa sesuai. Contohnya macam trader momentum, apa semua nak buat, investment thesis. Okay, so dekat sini kita boleh baca dan kita boleh fahamkan. Okay, so prompt dia tu tadi ni boleh simpan lah. Ini dah boleh simpan di dalam tuan-tuan dan perempuan punya ChatGPT. Okay, so itu saja berkenaan dengan trading menggunakan AI. Harapnya tuan-tuan dan perempuan faham dan boleh membantu tuan-tuan dan perempuan buat pelaburan tuan-tuan dan perempuan.